trip. Tengok barang. Dia penuh sampai ke bumbung sekali guys. Okay, ni adalah Black Dog. Ni tempat saya letak ais. Yang ni barang-barang makanan. Lepas tu ni kemah 1. Ni kemah 2, makanan basah dan kering. Ini kotak untuk herbs dan spices. Of course kena ada barbecue. Kayu untuk buat fire pit dan segala-galanya dekat dalam. Okay. So, ke mana kita guys? Kali ni kita akan pergi satu tempat yang lebih menarik. Okay guys. Ke mana kita hari ni guys? Kuala Lumpur. Alright, hari ni adik, mana adik? Mana adik? Oh tu dia. Hari ni kita akan ke Kuala Lumpur guys. Okay. Hi guys. Okay, so perjalanan ni akan mengambil masa lebih kurang 4 jam 30 minit guys. Lama guys. Oh my god. Kita orang macam, okay, this is a fun fact about our family Kita orang yang, kita ni jenis yang kalau macam pergi camping kita tak suka buat research tau. Kita tak akan research tempat dekat mana yang betul-betul yang nak tahu apa benda. Kadang setengah orang kan dia akan research segala mak nenek kan. Kita tak buat benda tu. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, dia tak ada elemen of surprise. Jadi kita nak surprise tu. Tapi kali ni memang surprise teruk lah. Sebab perjalanan yang kita orang ingatkan hanya akan mengambil masa dalam 2 jam. Dah jadi 4 jam guys. Demam. So 4 jam 30 minit. Target destinasi dalam pukul 8. Sekarang pukul 3.30. Betul lah 3.30. So insyaAllah dalam pukul 8 sampai lah. Okay. So kita akan sebab aku selesa nak buat kereta seseorang, korang kena ikut aku lah. So let's drive to Kuala Lumpur. Seperti biasa, kami mulakan perjalanan daripada Shah Alam. Highway yang kami akan lalu kalau daripada tempat kami adalah either NKV ataupun Gatri. Okay, tapi sebab hari ni kita nak menghala ke utara untuk ke Perak, jadi kita lalu jalan Lebuh Raya Gatri lah. Lebuh Raya Gatri ni lebih mudah sebab boleh je kalau kita ambil kiri ni, depan ni je lagi kita masuk NKVE, keluar balik dekat tol Bukit Jelutong. Lepas tu kita pusing balik sampai ke Bukit Lanjan tu, lepas tu naik balik untuk ke arah utara. Tapi kalau ikut Gatri ni kita boleh terus je, nanti kita keluar balik ke North South Highway dekat somewhere near to Rawang. Okay, jadi dia bypass sikit lah macam tu. Alright. Okay guys, sekarang kita berada pada kilometer ke 100. Lagi 200 to go. Okay, tapi alhamdulillah keadaan jalan pun sangat membantu. Okay, jalan smooth, tak ada kesesakan apa-apa. Yep. So bila perjalanan jauh-jauh ni kita kena beringat selalu kalau mengantuk kena ada benda dalam mulut, kan. Kalau mengantuk berhenti, nak kena berhenti lah. Tapi kalau yang boleh tak berhenti, boleh lah macam ikan kacang ke kan. Macam tu lah. So insyaAllah dari 200 km saya akan update lagi bila kita lepas 100 km yang seterusnya. Okay, see you later. Okay guys, sedikit update. Highway jam. Ada road works. Okay. My god. So apa ni, membuatkan kita terpaksa detour keluar dari highway dan masuk jalan dalam ataupun jalan lama lah. So jadi kita sekarang ni berada di Tapah dan kita telah masuk ke jalan lama.
jalan Federal Road lah, jalan yang dulu kan. So kita tengah bawa pelan-pelan lah ni untuk menghala ke Ipoh. Okay, so mungkin ke Ipoh nanti, ataupun mungkin sebelum Ipoh ke, tengok. Sebab sekarang ni daripada Tapah punya exit sampai ke mana entah, dalam 10 km jam. Jadi daripada kita bayar tol duduk dalam jam, baik kita keluar ni boleh tengok-tengok je kan. Bukan selalu datang berjalan tempat ni. So yes, next update kita akan beritahu lagi apakah perkembangan perjalanan untuk ke Kuala Lumpur. Guys, okay, sekarang kita berada di kilometer 80. Lagi 80 km tunggu. Okay, kita berada di Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan. Ada sekolah kebangsaan Tanjung Rambutan. Adakah mereka semua tak ada. So, okay. So, sekarang ni traffic jam. Tanjung Rambutan pun jam, guys. Ini kan pula KL. Okay lah, kan, macam mana. Tapi basically simpang 3 yang tadi saya masuk untuk ke kiri ni, simpang kiri untuk pergi ke Tanjung Rambutan dan seterusnya. Tapi kalau pergi simpang kanan tadi, dia masuk pergi ke Lost World of Tambun. Guys, kan. So we are actually, it's a familiar place. Cuma tempat yang kita nak tuju ni tempat yang kita tak tahu kan. Sebab saya pun tak tahu. So basically kita nak pergi tempat ni, ada masjid, Masjid Jami' Tanjung Rambutan. Tu masjid kan, nampak? Okay. Alright, Medan Selera pun ada kat sini. Ada town, masih ada town lagi kat sini. Sungai, sungai cantik. Wow. Sungai bersih, guys. Kalau kau tengok compare Sungai Kelang ni, sungai kat sini kemain beza kan. Nasi bangge, guys. Nasi bangge besar sebesar lam kedainya kat sini. Okay, so yeah, itulah guys, okay. We are now at Temuh, guys. Cantik pemandangan tempat ni. Kalau tak jam dekat highway tadi, tak tahu pun tempat ni. Sini macam ada kuari, lepas tu tadi ada tasik besar sangat. Macam boleh pacak je kat tepi tasik tu. Tengok bukit tu, guys. Wow. Wih, kat atas tu macam ada benda. Dahsyat ni. Ada rest area semua. Temuh guys, temuh ingat nanti kita boleh cari tempat ni. Ada dah Cina. Okay guys, so sekarang ni kita berada di kilometer ke 137 km lagi untuk sampai ke destinasi. Dan dengan pemandangan macam ni, wow, okay lah, saya tak kisah, boleh lah bawa kereta lelek. Okay guys, next update. Okay guys, sekarang kita tengah melalui Sahom, guys. Sahom dekat sini ada satu campsite yang sangat popular, iaitu di Sahom Campsite. Dekat mana? Jangan kau tanya aku tak tahu. So kita tengah melarikan diri daripada jalan depan. So kita lalu jalan belakang. Dan jalan belakang ni pun tak tahulah lalu mana. Aku pun ikut je kereta depan ni dengan map 2-3, Waze pun jalan, Google pun jalan. So kita tengoklah apa nak jadi. Bila nak sampai, dia kata pukul 9. Kita tunggu dan lihat. Tapi pemandangan jalan dia menarik, guys. Kan? Macam ni lah jalan dia. Chill kan. Okay, ni dapat tengok pemandangan. Kiri kanan bukit, guys. Belah kanan tu ada bukit tinggi. Lepas tu belah kiri tu ada bukit lagi. Best lah. Not bad lah tempat ni. Perak ni itulah.
Siapa tahu lah kenapa Perak Darul Rizwan. Siapa Rizwan tu? Sila komen sikit. Nak tahu juga kan. Dan jangan lupa ya, klik like, lepas tu share. Dan siapa yang belum subscribe, kliklah subscribe tu. Kita tunggu apa lagi kan. Banyak lagi adventure kita ni. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, tekan notification tu. Bila ada je update baru, anda akan jadi orang yang pertama mendapat update. Okay guys, ini dia Kampung di Sahom. Nampak? So kalau siapa nak pergi Kampung di Sahom, sana lah Cenderia. So kita nak pergi ke kiri untuk kita pergi ke Ipoh. Okay. Wow, tengok guys, pemandangan bukit tu cantik guys. Oh, wow, look at that. Okay, next update. Bye. Okay guys, masa ni dalam lebih kurang pukul 6 petang. Kita dah travel lebih kurang dalam 200 km lebih dan tinggal lagi 80 lebih kilometer. So perjalanan ni adalah okay lah, not bad, walaupun nak dekat pukul 7 dan nak dekat maghrib. But overall the road condition is good. Kita just terus je sampailah kita jumpa persimpangan untuk masuk ke kawasan kelapa sawit dan juga untuk masuk ke kampung orang asli before kita climb the hills when it gets dark. Yep, so let's go. Okay guys, dari simpang ni lah perjalanan kita akan terus je sampailah kita tiba ke kilometer lebih kurang dalam 15-20 kilometer terakhir. Okay, so ni lah dia persimpangan dia. Alright. Jalan ni uphill guys. Naik setinggi-tinggi naik. Steep naik, lepas tu turun, lepas tu naik lagi turun, lepas tu naik lagi turun sikit. Ni tengah naik lagi. Macam ni dah turun sikit. Dia turun sikit. Tapi basically kita memang dekat tengah atas bukit lah sekarang ni. Kita ada lebih kurang lagi 11 km untuk sampai ke pos Kuala Mu. So we are not far already. Okay, tapi memang gelap guys. Okay, pengalaman ni mengajar, kalau nak ke Kuala Mu kena plan your travel time. Dia tak kisah. Okay, jalan dia okay, jalan ada tar, ada lampu je lah tak ada. Tapi kalau nak tengok pemandangan kiri kanan dalam masa perjalanan ni, kena masuk siang lah. Tapi kami plan masa balik nanti, bolehlah kita tengok. Nanti bila saya balik, kita akan buat lagi satu recording dan kita boleh masukkan untuk kita tengok keadaan di siang hari di jalan untuk ke pos Kuala Mu. Okay, alright guys, sebab saya nak kena fokus untuk drive ni. Sebab jalan ni memang gelap, sumpah gelap. Lepas tu kadang-kadang ada jalan yang tak elok sikit. Lepas tu saya nak kena, lepas tu dia berliku-liku, kanan kiri kan. So kiri kanan ni macam hutan lah. Saya rasa hutan tapi tak nampak. Memang tak nampak apa ada semua, tak nampak. Tadi ada jugalah perumahan orang kampung apa semua. Sini memang banyak kampung orang asli. So okay, nanti kita update bila kita dah sampai ke pos Kuala Mu. Alright. This is the last leg and this is the final, orang kata the final hurrah. Jalan dia gelap dan
naik bukit. Okay, banyak orang cakap kawasan ni adalah kawasan yang paling mencabar sebab dia dekat last leg ni lah, dia orang panggil macam the last leg kan. Sebenarnya dah sampai dah tau sebab orang tak tahu kan. So bila sampai tu kita orang macam ni sebab tengah berhenti sikit kan, macam dah sampai ke kan. Dia tulis macam selamat datang apa benda-benda semua tu. Tapi biasalah kan, kepala dah tintong, mata pun macam dah berpinau. Sebab lepas tu bila kita masuk macam wow, ada chalet macam lawa gila, you know, like dia jadi macam kampung yang kau faham tak? So ni tempat dia yang macam kalau reception lah. So kalau korang duduk dekat chalet ni, you have to go there and register. And then after that you can start seeing all the small chalets yang like super cute. Okay, kalau daytime okay tau guys. Kalau daytime kita macam tak rasa risau apa sangat tau. Ni macam malam kan, so tiba-tiba nampak macam indah gila pemandangan. So kita dah macam okay, so okay, tak apa, teruskan. Okay, let's go on because we're not there yet. So we're almost there tapi we're not there. But yeah, sebab ni macam dekat perkampungan yang pertama. Okay, okay guys, Alhamdulillah kita dah sampai dengan selamatnya di lokasi, iaitu di Kampung Gepih Hulu, chalet Kampung Gepih Hulu. Memang perjalanan yang sangat thrill dan sangat mencabar dan sangat menduga. Jadi sekarang ni kita nak pergi cari kita punya campsite, spot kita, and then kita akan start to unpack. Lepas tu kita start pasang kemah untuk tidur. Okay guys, kita orang pun dah sampai dan dah start unloading. So basically masa kita sampai ni memang gelap. Okay, tapi pencahayaan dekat tempat ni memang orang kata boleh dipuji lah. CEO, walaupun tempat dia memang rustic, memang orang kata cowboy lah kan, like ada macam apa yang kita nampak masa tu memang tak mencerminkan keadaan sebenar sebab keadaan gelap. Kita orang tak boleh nak gauge langsung. Nampak sungai, dengar sungai boleh nampak tapi tak nampak dengan jelas sebab gelap. Tetapi dekat kawasan campsite tu setiap spot tu ada lampu. Okay, so bila ada lampu, dia tak adalah rasa macam susah sangat kita nak bekerja. Lepas tu lagi satu guys, yang shocknya, cuba korang beritahu kat aku, okay, korang komen kat bawah ni, bila last korang pergi camping, yang masa korang set up camping, okay, tengah set up kemah, tengah nak pasang fly sheet, bagai semua, setitik peluh pun tak menitis. Kau cerita kat aku, cuba komen kat bawah dekat mana tempat korang pergi. Sebab dekat sini sejuk guys. Sejuk dia bukan kaleng-kaleng, memang sejuk. Okay, kita orang memang relax gila. Like korang tengok sekarang ni tengah tarik flagship ni bukan sebab apa, sebab kawasan dia tu macam just nice. Okay, kalau kemah korang macam 2x2 ataupun 2x3 memang cun. Tapi sebab kemah kita orang ni kan 4x4, 3.8x3.8 octagon pula tu, bulat kan. Jadi kita orang nak kena adjust. Lepas tu kita orang suka guna method pintu menghadap kiblat. Jadi senang untuk kita nak solat apa semua kan. Okay, so ni sekarang ni apa yang kita tengah buat ni, tengah nak adjust fly sheet. Sebab fly sheet kita orang yang besar 6x8. Okay, so bila 6x8, bukan 6x8, 6x8 betul lah. So yang kita nak pastikan dia punya kedudukan fly sheet tu just nice untuk kita orang letak kemah. Sebab sebelah kiri ada sungai, sebelah kanan ada macam pavilion, macam tempat lepak lah. Okay, so kita memang ambil spot tu sebab spot tu besar. Kalau compare tu spot-spot lain dia macam kecil sikit. Of course adalah akar pokok sikit apa semua, tapi itu semua tak ada masalah langsung lah. Okay, so bila kita dah setting semua ni, dalam masa tengah setting ni memang chill gila, memang sejuk, you know. Anak kita orang tengah like baring-baring dalam kereta pergi kan. Selalu kalau sampai campsite mesti berpeluh-peluh kan. Ini tak ada. Alright, so lepas tu kita orang pasang ni tengah nak adjust fly sheet, pack fly sheet semua dulu. Lepas tu baru kita start pasang kemah. Alright,
sambil duk unload barang kan, just nak tengok-tengok. Masa ni lah nak setting kamera, ada 3 pula tu kamera yang tengah setting sekarang ni. Satu 360, satu iPhone, satu lagi Olympus, kamera Olympus. So yang kita tengah tengok footage sekarang ni daripada iPhone. So malangnya iPhone aku ni iPhone lama. Jadi sebab aku dah tak beli iPhone baru, sebab aku boycott. Okay, memang kita tak belilah produk Apple ni. Tapi apa yang ada kita pakai, tak ada masalah kan. Jangan kau ada pergi buang pula. Kau tak nak, kau nak buang, kau bagi aku. Alright. So jangan lupa subscribe dan klik like tu. Lepas tu notification tu yang penting tu. Korang boleh tengok live update, live apa yang aku post yang latest. Okay. So jom kita sambung pasang kemah daripada Kodi, iaitu kemah yang bernama Bestona. Alright. More about Bestona coming up shortly. Iaitu Kodi Bestona. Okay. So korang nampak kan benda tu memang berat. Berat muatan adalah lebih kurang 37 kg. Berat dalam keadaan kering. Kalau kena hujan untuk packing mungkin tambah dalam 5 kilo. Betul, ia adalah satu kemah yang berat. Akan tetapi ia banyak memberikan kami kepuasan. Sebab kalau kita tengok Bestona ni, dia berbentuk oktagon. Okay, bentuk oktagon ni dia macam igloo, macam igloo kan. Jadi tinggi, luas. Okay, and kemah ni pula diperbuat daripada material yang dipanggil TC cotton. Jadi dia macam kain. Jadi bila kita pakai kemah yang serupa ni, pengudaraan dia lain lagi. Dia lain, beza dengan kemah yang sebelum ni yang kami pakai. Okay, umpamanya macam kemah unta kan, dia canvas, nylon canvas, plastik tu kan. Jadi dia macam kepam sikit lah, dia panas. Pada kami. Ada yang okey, ada jenis ada yang orang okey je pakai yang jenis plastik macam tu. Ringan, senang nak bawa kan, kecil je packaging dia. Yang ni memang besar lah. Bag dia ada 2. Satu tu memang semata untuk kemah, dan satu lagi bag dia ada segala aksesoris dia, termasuk pump tangan manual. Lepas tu dia ada dia punya besi pancang ataupun pegs, and then dia ada dia punya TPU dia. Sebab dekat atas bumbung dia tu ada option untuk kita letak tutup dengan kain ataupun tutup dengan TPU plastik. So bila tidur tu, baring kat atas katil tu, tilam angin tu, kau boleh tengok bintang lah. Memang best lah. And alhamdulillah setakat ni hujan pun tak bocor. Sebab plastik tu dia macam Kodi ni dia dah plan, dia dah design in such way that design plastik dengan design zip dia tu, dia ada lapisan yang boleh macam stop air daripada masuk ke dalam kemah. Okay. Tapi ada yang adalah of course kalau hujan lebat-lebat sampai nak runtuh langit tu, memang dia akan ada misting lah. Misting ni macam dia ada blots of water, macam air droplets kan, yang akan meresap. Dia meresap tapi after a few hours lah. Itu pun kalau kita tak pasang dia punya top cover. Sebab kemah ni dia akan datang, dia memang datang sekali dengan top cover. Top cover dia ni memang dia pakai yang tu, yang ripstop punya material. And memang yang tu memang waterproof lah. Dia punya pasang dia bila kita, kalau kata nak hujan teruk ke ataupun memang dah hujan ke, ataupun kita pasang sebelum. Sebab kita orang tak pasang, kita pasang hanya bila hujan yang teruk lah. Setakat ni baru 2 kali kot pakai benda tu. Sekali kita pakai dekat Semungkis, sekali lagi kita pakai dekat Kemunting rasanya. Kalumpang. Lepas tu depan dia pula ada awning. Awning dia pun menarik sebab kalau tengok kan Bestona ni dia bulat. Lepas tu dia ada awning. So kalau kita naik daripada atas, daripada pandangan aerial view, dia nampak macam kepak kelawar. So memang smart lah.
Itu yang kita suka pasal Bestona ni. So nanti insyaAllah ada rezeki kita nak tambah lagi satu awning sebelah belakang. Sebab pintu dia depan dengan belakang. Jadi kita nak pasang awning belakang dengan awning depan. Jadi kita akan ada dua awning. So dengan adanya dua awning tu, kita boleh depan kita boleh bubuh untuk kitchen area, belakang kita boleh bubuh kemah anak kita orang. Sebab anak kita orang pun pakai kemah sendiri. Kita orang bagi kat dia orang pakai canville godong. It's actually a 2P tent, air tent juga. Simple one tapi dia orang suka. And just nice untuk diorang. Satu double airbag tu boleh masuk dalam tu, memang just muat-muat je. So memang elok lah untuk diorang melepak kat dalam tu. Untuk diorang tidur je lah. But basically kalau hari during the daytime memang dia lepak kat kemah kita orang lah. So malam untuk diorang tidur je kat situ. So godong tu pun ada dia punya TPU atas, dia punya rain cover. Tapi bila kita rain cover dia jadi tak cantik. Sebab godong ni dia cantik dia sebab dia punya exoskeleton tu, dia punya tiang angin dia tu kat luar. Jadi rupa dia tu lebih cantik. Bila kita tutup dengan dia punya cover tu, jadi tak nampak, you know. Yeah. So okay, so let's get this tent up and get ready everything before kita call it a night. And insyaAllah esok pagi kita ada sesuatu yang menanti. Tunggu. Alright guys, so let's review sikit Kuala Lumpur punya campsite ni. Campsite ni dia ada chalet. Okay, so basically bila kita masuk, kena cross jambatan tu, masuk ke sini. Okay, lepas tu masuk dalam ni, CEO punya rumah kat sini. And then this is where our first campsite, our campsite lah basically kat belakang tu. Dia ada pavilion yang sikit. And then ni adalah yang saya cakap tu. Okay. Dia ada macam rumah chalet buat daripada bulu like original ni kan, like memang rustic betul lah. Tengok smart kan. Oh, nanti nak kena tanya berapa dia macam tempat untuk berkelah buat dia juga. Tempat berkelah kat tepi sana. Okay. Sana pun ada lagi. Lepas tu sini ada. Okay. Yeah, so smart kan?
Ini adalah campsite yang pertama kita orang. So basically you can drive your car up to the point where your tent is at. Okay, gitu ah. Oh, memang smart. Betul-betul smart. Okay. Ni yang kita ada hut tu. The hut where you can lepak sambil berkelah. That is the pemandangan sungai. Okay, tengok. Lawa gila guys, sungai dia. Sungai dia landai je, tapi air dia best. Semalam masa saya tidur, saya macam terkejut. Sebab setiap kali terkejut tu sebab apa? Sebab ingatkan hujan. Rupanya bunyi angin, bunyi air. Bunyi air tu buat macam kita rasa macam hujan ni. Ni lagi lah hut. All the chalets yang ada. Okay. Banyak chalet kat sini. Semua boleh disewa. Kat mana? Wow, tengok tu. Boleh keluar sebelah sana. Sebelah sana pun ada juga. Ada orang duduk sebelah sana. Laluan ini saya tidak benarkan membuat jambatan. Kalau nak buat jambatan dari rumah Zainal tu, dari chalet ni saya tidak benarkan membuat jambatan. Harap maklum. Apa dia cakap pun tak tahu kenapa. Mungkin kereta boleh masuk ni. 4x4 lah. And cool. So guys, this campsite, okay, 150,000% recommended. Sumpah. And air dia bersih gila guys. Weh, bersih gila. Look at that. Okay, kau boleh kira batu So tolonglah datang sini, okay. Tolonglah datang sini. Nanti saya akan letak nombor telefon CEO Tuan Johari. Korang datanglah ramai-ramai. Alright. Cuma aku recommend datanglah daripada KL. Kalau datanglah awal. Janganlah sampai ke malam macam kita orang takut drive. Bukanlah takut macam mana, sebab dia gelap kan. Kita tak tahu nak expect apa. Jalan dia selamat. Jalan dia bukanlah kata macam takut ke apa. Okay, jap kita sambung. Okay guys, what's wrong? It's okay, he will come back. He wants to go back first. He wants to berak, pupu, everything, then he come back, okay? Anak saya dah dapat kawan kucing. Kucing dekat sini pun dia buat member. Anyways, campsite ni korang kena datang. Kalau dari KL, aku recommend sebelum tengah hari. Kau kena datang, kau kena bertolak sebelum tengah hari. Okay, it's not a mistake, tapi I overlook. Okay, underestimate the distance. Okay, and aku ingat macam boleh sampai masa 2 jam. Punya tak, 4 jam guys, 4 jam. Okay, so drive dia normal on the highway. Lepas tu kau kena masuk jalan kelapa sawit. Kau kena masuk jalan dia kecil je. Jalan dia macam ni kecil macam ni kecil ni. Ujung ni kan, ujung ni sampai ujung tu macam tu, kecil. Lepas tu macam tu naik macam ni. Okay, but jalan cantik. Memang tarmac, okay. Ada line jalan semua, tak ada masalah. Korang boleh bawa kereta apa saja, tak ada masalah langsung. Azia pun aku rasa tak ada hal. Beza ke tak ada hal. EV lagi bagus. Okay. So so korang kena gerak awal sampai sini awal. Then perjalanan masuk tu kau boleh nampak banyak. Sebab dia akan naik bukit, naik. Lepas tu dia turun, lepas tu naik lagi, lepas tu turun, lepas tu naik lagi, lepas tu turun dah sampai. Okay. Perjalanan daripada Simpang dari kampung Tanjung Rambutan. Lepas tu ada satu lagi. Bermula Sungai Siput lah. Sungai Siput, lepas tu Tanjung Rambutan, lepas tu terus jalan ke sini. Okay. Mengambil masa lebih kurang 80 km tu mengambil masa dalam 2 jam. Okay. So tapi siapa yang concern tentang toilet, nak ada sitting toilet apa semua, korang kena pergi rumah kebun lah. Sini toilet dia lubang. Dia lubang, dia buat macam jamban style dulu kan, yang cangkung kan. Okay. Air sejuk nak mampus.
Memang sejuk gila. Okay, it's super sedap, super best. Alright, lepas tu apa lagi? Amenities macam ada sinki, ada elektrik. Elektrik ada 24 jam, tak ada masalah. Okay, korang tak payah takut. Memang dekat sebelah campsite memang ada elektrik. Korang carilah macam extension plug sikit, then you'll be able to get electricity. Okay. Okay, so sekarang aku nak cross sungai. Alright, aku nak cross sungai. Jap, nak pergi tengok belah sana. Jom. Tengok anak-anak aku tengah main air sungai. Okay, jom kita pun mulalah jalan masuk ke dalam air. Ui mak weh. Ui mak weh, sejuk, ya Allah, subhanallah. Ui mak. Ui sejuk bye. Ui sejuk gila air dia. Okay. Tu dia. Oh my goodness. Okay. Air sungai dia macam ni nampak macam laju kan. Tapi sebenarnya bukan laju pun. Dia tak laju pun, tapi cuma dia ada batu kan. Bila dia ada batu, nampak macam laju lah. Okay, so kau boleh cross belah sini. Oh, be careful lah. This one is a bit laju air dia. Okay. Sini dia laju sikit guys. Sebab apa? Air dia menolak kan. Come. But wait first. Let me try go first. Lepas tu batu dia macam geli-geli sikit. Abang, the water will push you. So be careful. Okay. Alright. Okay guys, aku tadi cross sungai tu. Lepas tu masuk ke sebelah sini. Oh boy mak, tempat ni bukan main, kau tengok banyak betul lah. Chalet-chalet ni kan. Wah, chalet terbaik. Lepas tu kan, tapak kemah dia semat guys. Oi, bawah pokok getah guys. Okay, ni tengah-tengah ni. Siapa yang pakai kemah yang besar, 17, 13, Bestona, memang sesuai kat sini. Okay, memang terbaik guys. Korang kena datang sini guys. Serius, korang kena datang sini. Ini adalah tempat yang wow. Tapi untuk masuk ke sini, korang kena bawa 4x4. Sebab dia memang kena cross sungai tu. Okay. So, yes. Nanti aku belanja satu benda yang paling penting sekali kat sini. Jom kita pergi tengok. Okay, siapa yang rasa takut-takut kan, macam tempat tadi tu, tak apalah. Walaupun bilik air ni tak berapa nak cun. Sebab dekat sini ada toilet yang proper guys. Ada toilet guys. Ada air semua elok. Kau tengok buat daripada batu guys. Kan. Oi, program Desa Lestari. Ini aku tak tahu lah siapa yang siapa yang buat. Tapi definitely bukan Madanon lah. Confirm. Tengok guys, toilet dia. Wah, toilet bersih guys. Shower semua ada guys. Tu dia. Siap ada cermin guys. Sengki semua ada. Okay. So, mula-mula rating tempat ni aku kurang sikit. Tapi sekarang dah jadi 10/10. Dan mesti confirm kena datang. Tempat ni memang confirm kena datang. Okay guys. Alright, tengok ada orang datang duduk chalet mak. Ni ada kedai. Kau nak beli-beli apa semua ada. Air mineral ada. Ais ada. Nampak? Apa kau nak semua ada weh. Ais batu pun ada. Kan? Ni barang-barang semua ada. Basic amenity semua ada kat sini guys. Okay. So ini adalah tempat dia. Alright. Kita sambung lagi balik. Anyway guys, korang mesti pelik kan, kenapa aku pakai jaket macam ni sedangkan tempat camping selalu panas kan. Sini tak panas bro. Sini sejuk. Pagi tadi pukul 7 20 degrees. Oh my god, sejuk gila. Okay, sekarang ni lebih kurang dalam 23, 22, 23 macam tu. Matahari pun dah naik sebenarnya, tapi sejuk guys. Like nyaman. Faham tak? Nyaman, suasana nyaman. Yang memang best gila. Okay. So guys, this place is 100% recommended. Okay. Link in the description. Nanti korang just call CEO, buat appointment.
ambil lah tarikh apa benda yang kau nak datang sini guys. I can rest assure you Kuala Lumpur tak akan mengecewakan. Guys, kalau daripada seberang sana tak nak lalu jalan bawah tadi tu yang kita lalu tu, kita boleh lalu jambatan ni lah. Okay, ada jambatan ni. So jom kita cross jambatan ni sama-sama. Weh, betul-betul wild camping lah guys, Kuala Lumpur. Oh my god, koko, look boys, ini dia biji koko. Oi, ya Allah, dah masak dah biji koko ni. Siapa yang belum pernah tengok koko, inilah dia pokok koko kan. Wow. Okey. Aku pun jakut. Sebab apa? First time tengok guys. Tu dia. Daun ni besar-besar guys. Nanti aku nak tanya lah kat CEO, boleh ambil satu ke tak? Kan? Boleh kot ambil yang ni. Can I take one or not? Nantilah kita tanya CEO dulu. Go in the river. Okay, jadi kita nak cross jalan. Abang, on the side only ya. On the side only. Go now. You have to use the stick. Come. Okay guys, jom sambung balik. Now kita nak cross jambatan sungai yang tadi. Oh, macam sengit-sengit sikit. Oh, dekat sini nampak lagi menarik. Boleh lepak, boleh mandi. Okay, siapa yang nak gantung kaki kat sini pun boleh. Okay. Wow guys, subhanallah, tempat ni indah guys. Inilah dia keindahan Kuala Lumpur yang tidak akan menghampakanmu. Begitulah guys, keindahan Kuala Lumpur. Deruan air tak usah cakap, 24 jam. Bunyi dia tenang, segala keluh resah semua hilang. Pemandangan ni adalah dari sudut pemandangan dari kawasan kampung orang asli. So pagi-pagi dia orang tengok kita orang macam ni lah, lebih kurang. Kan? So yeah, kita pula tengok dia orang macam tu. Okay guys, jom kita cerita sikit pasal setup kopi saya. Okay, ini adalah setup kopi saya yang mana saya akan bawa sentiasa bila saya pergi bercamping. Alright, apa yang ada di atas meja saya ini, kalau anda dapat lihat, saya ada pelbagai equipment yang diperlukan. Basic equipment je. Ini adalah scale. Okay, ini adalah scale. Scale ni kita boleh guna direct. Maknanya bila kita letak di atas meja, macam tu kan. So kita ambil dia punya kopi. Okay, sekejap. Dia punya kopi, sebelum kita gunakan, kita kena tear dulu kosong. Sebelum dia dah kosong, kita boleh tuang kopi kita. Nampak tak? Dia 3 gram ataupun berapa gram yang diperlukan lah. Okay. Okay, nampak tak? Macam tu. So kalau ni terus je lah pakai. Tapi alamak, Allah, jatuh pula. Tak apa, let. Satu tak apa. Okay, kadang-kadang saya guna, tapi selalunya saya akan guna yang ini jugalah. Ini adalah satu weigh juga ataupun timbang untuk saya guna untuk kopi juga. Okay. So untuk siapa yang nak timbang ni bagus. Sangat praktikal, harga pun bertekan. Okay, dia ada timer sekali. So kalau kata kita nak buat untuk pour over, kita boleh gunakan timer. Dia akan set timer sekali. Okay. Daripada tu kita ada termometer. Ni digital thermometer. Ini adalah temper lah. Ini temper sebenarnya. Okay, untuk saya pakai di flash system saya. So, banyak yang tanya, apa benda tu bang? Apa benda tu kan? Benda flare ni kan? So, okay, flare ni tuan-tuan, flare ni adalah sistem membuat espresso lah, basically.
Okey. Dia untuk buat espresso, dia menggunakan cara manual untuk buat espresso ni. Jadi cara dia, kita masukkan kopi. Okey, tadi ada kopi kan, yang saya dah buat tadi. So jom kita tengok. So dalam ni ada kopi. Okey, dalam ni ada air. Ini adalah dia punya penekan tu lah. Okey. So bila kita buka ni, anda akan melihat ada lebihan serbuk kopi yang telah pun diguna. Okey. Ni tadi. Tu dia tuan-tuan. Okey. So yang ni kita tak pakai, jadi kita boleh ketuk-ketuk dia masuk dalam. Tu dia. Alright. Okey. So lebihan tu nanti kita basuh lah. Jadi ni pun saya ada termometer yang manual. Ini adalah untuk saya tengok suhu untuk apa nama? Susu. Okey. Susu bila kita panaskan, kita jangan panaskan melebihi daripada suhu yang sebaiknya. Okey, apakah suhu sebaiknya untuk memanaskan susu? Ini adalah satu info untuk kita semua. Okey. Susu you can only you can only panaskan up to 65 degree Celsius. Okey, kita tak boleh lebih daripada 65 guys. Sebab apa tak boleh lebih daripada 65? Sebab bila you lebih panaskan susu lebih daripada 65 degrees, dia akan merungkai. Dia akan merungkai gula yang berada di dalam susu itu melebihi dari tahap yang sepatutnya. Dan apa yang akan berlaku bila you over extract ataupun over I don't know what is the actual word for it. Dia bukan merungkai kot, tak tahulah. Tapi basically kalau kita masak something kan, bila kita sampai to a certain point, kalau kita continue to cook benda tu, dia akan jadi tak sedap. Dia akan jadi pahit ke, dia akan jadi macam masam ke ataupun apa-apa kan. So itu adalah karakter untuk susu juga. So susu kalau lebih daripada 65 degrees, dia dah tak manis dah. 65 degrees ni adalah sweet spot. So bila setiap kali kita nak masak apa ni air, nak panaskan susu, 65 tu memang cantik je. Susu tu dia akan ada rasa manis-manis di sini. Sebab tu saya kalau minum kopi, saya tak bubuh gula. Okay, saya memang tak pakai gula. Dan susu tu fresh milk ataupun full cream milk pun boleh lah kalau tak ada fresh milk kan. Tapi kalau pakai fresh milk lagi best. Okay. So okay, itu tadi adalah berkenaan dengan susu. Okay, so sistem ni, macam mana sistem ni berfungsi? Okay, flash system tadi tu kan. So basically flash system ni, dia akan kita akan letak air dalam ni, letak air. Lepas tu air tu dia ada macam indicator sampai ke tempat yang nampak ada line tu. Lebih kurang lah kalau nampak, kalau ada line kan. So air sampai situ, so kita letak benda ni. Bila kita letak benda ni, this lever ni dia akan tolak air yang dalam ni untuk masuk ke tempat kopi tu yang ada biji kopi. Okay, so biji kopi dia duduk kat dalam ni tadi. Okay, dia duduk dalam ni, awak kau. Dia duduk dalam ni. Bila dia duduk dalam ni, kita tutup ni. Okay, so ruang-ruang lubang-lubang halus ni, okay, dia akan membuatkan dia ada pressure. So kita pun tarik tarik. Lepas tu kopi pun akan jatuh kat bawah ni. Okay, so ini adalah sistem flare. Sistem ni sangat menarik. Dan extraction untuk kopi ni memang mantap. Okay, memang mantap. Alright. So seterusnya kita tengok pula apa dia benda ni. Ni yang ni kan, pipe ni kan. Ni apa hal ni? Ini adalah steam frother. Steam frother ni saya beli. Description dia saya letak dekat dalam dalam video kat bawah. Dalam video ni nanti ada kat bawah. Basically benda ni apa kegunaan dia? Kegunaan dia adalah untuk kita panaskan susu lah tadi. So kita nak panaskan susu, kita tak boleh letak atas api. Bila kita letak susu atas api, dia akan menggelegak. Bila dia menggelegak, susu jadi tak sedap. Okay. So sebab tu kita kena ada steam frother. Okay. So steam frother ni bila kita pakai, dalam ni ada air kita bubuh sikit je.
Jadi air ni dia akan menguap bila panas, lepas tu dia akan naik, dia akan create steam. So, bila create steam, kita tutup dengan valve ni, so dia simpan lah kan. Kalau kita buka valve ni kan, buka valve ni akan ada bunyi kan. Ni dah habis dah sebab dah sejuk kan. So steam tu yang akan memanaskan susu dengan cara yang terbaik. Okey. Lepas tu apa lagi yang kita ada kat sini? Saya juga ada menggunakan pour over system switch. Okey. So sistem switch ni dia berbeza dengan sistem pour over manual, iaitu normally kalau kita tuang air tu kita kena buka kertas kan. So dia ada kertas dia, letak kertas, lepas tu letak kopi, lepas tu kita tuang air. Kita tuang air pula kena pakai jug yang seperti inilah, jug yang ada, dia call it goose neck. Okay. Sebab apa? Kita nak make sure control the flow of the water that goes into the coffee. Alright. So switch ni dia ada on and off. So bila kita off, maknanya bola kat dalam ni, dia ada bola kat dalam tu. Kalau boleh nampak kan. Dalam tu ada bola kan. Bola tu dia akan restrict air daripada turun. Jadi kopi tu akan duduk, akan berendam dalam serbuk kopi yang dekat dalam kertas ni. Lepas tu dia ada certain timing dan dia ada certain temperature. Okay. So bila kita dah cukup masa, kita akan switch on. Dia switch on, dia pun air pun turun, masuklah dalam jug ni. Kedudukan dia akan duduk macam ni lebih kurang. Okay. Dia macam tu kan. So kopi kita tuang lepas tu kita tunggu sekejap, lepas tu kita on, air pun masuk dalam ni. Lepas tu kita buat lagi 2-3 kali. Dia ada dia punya resepi dia. So untuk mengetahui resepi dia, kalau siapa yang berminat, siapa yang suka pour over, saya boleh buat special video. Selalunya saya buat video untuk tunjuk je, tapi saya boleh, kalau siapa yang berminat lah, saya akan buat satu tutorial untuk belajar membuat buat pour over dengan betul. Okay, dengan method. Walaupun memang betul, sebenarnya method ni dia pelbagai. Banyak cara. Dia ada pelbagai. Ada orang buat macam ni, ada orang buat macam tu. Tapi pada saya yang penting adalah the extraction of the taste ataupun the taste note yang kita nak daripada kita punya kopi. Kalau buat pour over tapi rasa macam kopi cair yang tak best pun tak sedap juga kan. Okay. So selain daripada tu, apa je lagi? Saya menggunakan sistem gas ataupun stove on the surface. The bottom ada mount. Jadi ada api kat dalam tu, and then ada besi ni. Besi ni kita boleh masak directly ke atas dia. Jadi senang sikit, tak payah nak angkut di sana, angkut di sini. Okay. Ini adalah stirrer ataupun untuk kita nak buat foam. Kita nak buat foam. Alright. Yang ini pun ada dalam description kat bawah. Kalau sesiapa yang memerlukan, you boleh beli daripada saya punya link. What's that? Okay guys, kita pun dah sampai ke penghujung video ataupun episod pada kali ini. Kuala Mu memberikan satu pengalaman yang baru untuk kami sekeluarga, dan saya harap pengalaman ini dapat dikongsi dengan anda semua, dan anda boleh mencari waktu, mencari masa untuk datang bersama keluarga untuk camping di Kuala Mu, Kampung Gepih Hulu Campsite. Okay. So saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah sampai ke penghujung video. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ya. Tekan button notification tu sebab video-video baru akan bila saya update, anda akan dapat notification. Alright. Dan daripada kami sekeluarga, terima kasih, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain siaran, di lain episod, di campsite yang seterusnya. Dan seperti biasa, signature video saya, sebelum kita menutup tirai, saya akan sajikan dengan satu montaj penerbangan drone. Diharap anda dapat
manfaat daripada video saya. Dan tengok dalam description untuk information selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Signing off from the K3A campus. Bye.